Pricing strategi untuk bisnes awak bermula dengan harga yang paling murah. Cheap adalah basic solution. Bayangkan, awak boleh buat 5 jenis harga. Cheap, affordable, expensive, luxury, limited. Jom saya explain dalam video kali ini. Explain detail macam mana nak set harga dengan betul. Let's go. Cheap akan menyediakan basic solution. Waktu cheap ni orang tak kisah sangat pasal quality. Orang nak lebih masalah dia soft. Maksudnya basic solution. Beza pula dengan affordable. Affordable pula adalah value for money. Orang nak kalau boleh mesti kena ada value, duit. Contohnya makan kedai makan. Bayangkan basic solution ni awak makan satu nasi ayam RM RM3. Ambil lah ni contoh nasi ayam. So nasi ayam awak sekadar nak kenyang je. Okey lah, bantailah makan RM3. Tapi value for money ni awak dah bayar dengan harga yang sedikit mahal, RM6. Time ni awak mestilah nak quality dan kenyang, betul tak? Sebab tu dipanggil value for money. Manakala expensive pula dipanggil sebagai high quality. Maksudnya awak nak dia betul-betul sedap lah kan. Kita sanggup bayar mahal. Berapa mahal? Biasanya adalah lebih kurang double, RM9. Okey, bila awak tengok benda ni, sebenarnya kita boleh keluarkan satu hipotesis. Affordable dipanggil juga sebagai anchor price. Ini adalah untuk affordable. So affordable ni guys, bayangkan saya nak jadikan dia sebagai satu kotak macam ni. Dia adalah anchor. Bila saya kata anchor, dia macam sauk, tahu tak? Dia macam jadi base. So apa yang berlaku? Daripada RM6 kepada RM9 ni, dia akan naik double. Anchor kita panggil sebagai AP. Okay, awak ingat kod ni. So sini adalah AP bahagi 2. Sini ke atas pula dipanggil sebagai AP anchor price darab 2. Senang. Sebab tu bila awak nak buat pricing strategi, set dulu anchor price awak. Standard harga market berapa? Dipanggil sebagai affordable. Value for money. Contoh, saya nak pergi travel ke Langkawi. Standard package berapa? 300. So itu anchor saya. Maka kalau saya nak buat harga cheap, saya kena half, 150. Kalau saya nak buat harga mahal, saya kena double, 600. Nampak? Dia naik seganda daripada anchor price. Oh, sorry. Bukannya nak RM9. Jadi kalau dapat 2 sini jadi RM12. Salah kira. So, mahal ke murah RM12? Mahal lah. So, awak nak betul-betul quality. Manakala, bila awak pergi luxury ni guys, dia dah tak penting sangat dah quality. Quality yang naik juga, tapi dia lebih pada brand status. Maksudnya, awak fokus kepada status brand awak. Orang rasa bangga makan dekat Grand Hyatt Restaurant, Mandarin Oriental, hotel-hotel, makan nasi ayam juga. So, berapa harga dia? Biasanya kita panggil AP kat sini. Daripada sini ke sini adalah AP anchor price darab dengan 10 kali ganda. Maksudnya ibaratnya harga nasi ayam tu adalah RM60. Pernah tak awak makan kat hotel nasi ayam RM60? Sedap sangat ke? Sedap sikit, lebih sikit, tapi vibe dia tu mahal kan? Pasal brand status. Sama macam orang beli brand-brand mahal, contohnya BMW, apa-apa kereta. Basic solution kancil RM25,000. Value for money double, Myvi RM50,000. High quality sikit, X50 ke HRV ke, kat sini RM100,000. Double. Brand status mahal lagi lah. Maksudnya RM50,000 ni darab dengan 10, RM500,000 kat sini. BMW, Merc, tapi lagi limited. Limited ni dia dah jadi level lain. Dia dah jadi rare collection. Sampai susah nak nampak. Contohnya saya ambil situasi, kalau katalah awak pakai beg tertentu, Hermes ke, LV ke, ataupun awak ada kereta Lamborghini. Nak tengok Lamborghini kat Malaysia pun rare. Rare collection ni buat harga dia jadi mahal. Sebab tu dia dah bukan pasal luxury dah. Merc pun luxury. Tapi ini dah jadi rare collection. Sampai tahap mungkin hanya ada 10 unit je dalam dunia. Tu lagi rare lah. Kalau tak jadi hare. So, berapa income kenaikan kat sini adalah naik daripada AP sebanyak AP darab 20 kali ganda. Naik lagi tinggi. Dan dekat sini guys, kita darab dengan AP maksudnya adalah RM120. RM120 ni, siapa yang masak? Tantah yang masak ni adalah chef Wan sendiri. So, anchor price ni naik sebanyak 20 kali ganda. Nasi lemak tu jadi, nasi ayam tu jadi RM120. Maksudnya mungkin yang ni, chef Wan sendiri yang masak. Maybe So, bila awak dah faham, awak akan nampak
Basic solution contohnya adalah kancil. Yang ni Myvi. High quality 100k dah double HRV ataupun X50. Brand status, MERS dan sebagainya, mungkin yang ni dah jadi 10 kali ganda. Maksudnya dah jadi 500,000. Tapi sini ke atas dia dah jadi 20 kali ganda. Ibaratnya dia jadi 1 juta kat sini. So benda ni guys, dia adalah satu hukum alam yang berlaku secara tak sengaja. Mana saya tahu, saya buat kepala saya sendiri. Tak adalah. Based on observation saya, biasanya awak boleh gunakan formula ni. AP, maksudnya bawah ni bahagi 2. Yang atas ni awak AP darab 2. Untuk luxury pula awak AP darab 10. Untuk limited pula AP anchor price darab 20. Maksudnya, bila awak nak buat satu brand strategi, pricing strategi untuk brand awak, awak boleh pilih. Awak nak letak pada limited, luxury, expensive, affordable ataupun cheap. Dan awak kena tahu, kenaikan kualiti daripada expensive ke luxury ni sikit je. Naik tak banyak. Mungkin naik 10%, 20%, 30% silap-silap. Maksudnya, dah adalah kenaikan kualiti, tapi maybe 30% je extra kualiti. Kualiti tak naik sangat dah pada luxury. Yang naik adalah brand status. Lagilah luxury kepada limited pun tak naik banyak sangat. Kita boleh katalah, oh, laju Lamborghini apa semua, betul. Tapi ada je kereta dekat sini, BYD ke, even kereta Tesla, boleh kalahkan speed yang sama BMW ataupun Lamborghini. So nak kata naik kualiti, naik lah dashboard lawa apa semua. Tapi dia tak adalah banyak sangat. Mungkin kat sini dah lagi sikit dah. Limited ni 10% je naik kualiti. Tapi dia bukan kualiti yang orang beli. Dia adalah rare collection yang hanya macam emas kat dunia ni. Ibaratnya barang tu sikit je. Lagi susah nak beli, lagilah orang nak beli. Rejection create desire. Lagi kita reject, lagi orang nak beli. So benda ni kelakar tau dalam market. Bila saya tengok balik, betul lah. Awak ambil lah apa-apa benda sekalipun. Awak ambil rumah sekalipun. Basic solution. Rumah harga 200,000. Value for money adalah apartment harga 400,000. High quality, oh 800,000. Kita dah high expectation dah. Kalau nak brand status pula, daripada 200,000 ni darab 10, 2 juta. Mestilah rare, mestilah tempat yang hot sikit. Mongkiara ke, mana-mana, Bangsa ke, Damansara, Bandar Utama ke. Tapi bila awak pergi kepada rare collection, darab 20. Daripada 200,000 ni dia jadi, daripada 400,000 kan. Sini tadi 200, 400k. 400,000, sini jadi 4 juta. Atas daripada ni jadi 8 juta. 20. Maksudnya, 400,000 darab dengan 20. 4 juta ringgit. Mungkin 8 juta ringgit kat sini. So mungkin tempat tu dah rare. Tempat tu macam wow, tak banyak orang duduk kat sini. Ada 20 unit je rumah. Jadi ini adalah persen strategi dan awak boleh gunakan benda ni untuk positionkan brand awak. Awak nak cheap, fokus cheap. Affordable, tengah-tengah. Tapi antara semua ni saya tak recommend awak pergi affordable lah. Affordable ni paling makan diri sekali. Dia susah nak untung. Nak untung besar pun nak kena murah. Nak murah sangat sampai untung besar, drop on quality pun tak boleh, nak kena quality juga. So affordable ni adalah satu market yang saya tak recommend. Kalau awak nak murah, better murah terus, main quantity. Kalau nak mahal, better mahal terus. Kalau nak luxury, luxury ni biasa brand besar je boleh buat. Pun awak boleh buat juga. Nak limited kan, pun boleh juga. Tapi biasanya antara dua ni. Antara awak go for expensive ataupun awak go for cheap. Nak go for affordable, mencabar sikit. Bukan tak boleh, boleh. Tapi awak kena balance. Kedai makan awak tak boleh terlampau sedap. Sampai awak nak kena bagi semua bahan yang berkualiti. Sampai nak kena segar gila. Tapi tak boleh terlampau murah sangat sampai tak ada margin. Dia kena balance. So, jumpa dalam video seterusnya. Mudah-mudahan pricing strategi ni membantu awak untuk buat keputusan. Plus.